Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Berita Semasa Dagang TV. Kami membawakan kepada anda rangkuman berita dan laporan aktiviti sepanjang minggu ke-13 dan 14 tahun 2025 dari Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Saya Hidir Alif bin Parizan. Dan saya Nur Alia Sarwa binti Muhammad Herman. Berikut adalah laporan penuh sepanjang minggu ini melibatkan program, kejohanan, lawatan dan juga sambutan yang telah berjaya dilaksanakan oleh warga kolej. Kita mulakan dengan sesi Town Hall 2025-2026 yang berlangsung pada 14 April 2025 bertempat di Dewan Dagang KVPJB. Program ini merupakan anjuran Majlis Perwakilan Pelajar bersama Wakil Persatuan Pelajar dan Wakil Kolej Kediaman. Sesi yang berlangsung selama 1 jam ini menjadi platform rasmi bagi pelajar menyuarakan pandangan, cadangan serta kebimbangan berkaitan kebajikan dan kemudahan kolej. Antara objektif utama adalah untuk mengukuhkan peranan Majlis Perwakilan Pelajar sebagai penghubung antara pelajar dan pentadbiran serta memperkasa komunikasi dua hala secara telus dan berhemah. Pelbagai maklum balas telah dikemukakan dan diambil perhatian oleh pihak MPP. Sesi ini dilihat berjaya meningkatkan penglibatan aktif pelajar selain memupuk kefahaman bersama dalam mewujudkan persekitaran kolej yang lebih harmoni dan positif. Pada 15 April 2025, satu lagi majlis penting telah berlangsung di Kompleks Latihan Pulapas, Wilayah Selatan, iaitu Majlis Menandatangani Surat Hasrat atau Letter of Intent LOI. Majlis ini dianjurkan oleh Pusat Latihan Pertahanan Awam Malaysia dengan kerjasama Kolej Vokasional Perdagangan. Objektifnya adalah bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam pembangunan sumber manusia serta kecekapan operasi antara kedua-dua pihak. Acara dimulakan dengan bacaan doa dan ucapan oleh Komandan Pulapas, diikuti sesi penyampaian anugerah dan penandatanganan LOI. Turut serta dalam majlis ini ialah wakil daripada Pertubuhan Sahabat Pertahanan Awam dan Politeknik, Tun Syed Nasir. Kita beralih ke arena sukan. Pada 15 April yang lalu, seramai 18 orang atlet mewakili kolej dalam kejohanan Sukov Zon Johor 2025 yang berlangsung di trek balapan EDU Hub Pagoh. Daripada jumlah tersebut, 17 atlet berjaya mara ke peringkat akhir. Antara pencapaian membanggakan ialah pingat perak bagi acara 4x100 meter perempuan yang turut memecahkan rekod kejohanan. Selain itu, pasukan 4x400 meter perempuan membawa pulang pingat gangsa, manakala pasukan lelaki acara 4x100 meter pula menduduki tempat keempat walaupun berdepan cabaran kecederaan. Kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa sokongan daripada pihak pengurusan, pencara serta seluruh warga kolej. Lawatan sambil belajar oleh program Diploma Semester 2 Program Kesetiausahaan Pentadbiran turut diadakan pada 14 dan 15 April 2025 di Pejabat Kolej Vokasional Perdagangan. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan secara langsung berkaitan pengurusan fail dan rekod pejabat selari dengan subjek DBJ 2333. Taklimat telah disampaikan oleh Puan Rozita binti Muhammad yang menerangkan kaedah penyimpanan, pelupusan dan pengindeksan fail. Lawatan turut merangkumi sesi lawatan ke bilik rekod dan diakhiri dengan pencapaian cenderamata serta sesi bergambar. Seterusnya, pada 16 April 2025, program Remedi Optimum Matematik PROMAT telah berlangsung dengan jayanya di bilik multimedia 1. Seramai 28 orang pelajar SVM tahun 2 semester 4 menyertai program ini yang dianjurkan oleh Kolej Vokasional Tanjung Puteri. Mereka menjawab 30 soalan objektif melalui aplikasi Quizizz. Program ini bertujuan membantu pelajar meningkatkan kemahiran matematik serta sebagai persediaan menjelang penilaian akhir. Penghargaan diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Suasana meriah Aidilfitri turut dirasakan di KVPJB apabila majlis sambutan Hari Raya peringkat kolej diadakan pada 17 April di Dewan Dagang. Majlis dimulakan dengan ucapan daripada pengerusi kelab warga, diikuti ucapan NYDP PIBG dan pengarah kolej. Pelbagai persembahan video dan nyanyian oleh pelajar turut menghiburkan tetamu.
Pelbagai juadah tradisional turut disediakan menjadikan sambutan kali ini penuh warna-warni dan berjaya mencapai objektif dalam mengeratkan hubungan seluruh warga kolej. Pada 21 April, Majlis Pelancaran EXA 2025 telah diadakan dengan objektif memberikan pendedahan kepada warga kolej mengenai amalan persekitaran berkualiti dan berorganisasi. Taklimat EXA telah disampaikan oleh Puan Nur Syahidah Erni dan Puan Nur Syafiqah, diikuti dengan kuis kepada pelajar bagi mengukuhkan pemahaman tentang amalan EXA dan 3R. Majlis dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Akademik sebagai simbolik pelancaran EXA 2025. Terima kasih diucapkan kepada semua yang menjayakan program ini. Masih pada tarikh yang sama, 21 April, Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang telah diadakan di Dewan Dagang. Program ini bertujuan menerapkan nilai cinta akan negara dan memupuk perpaduan melalui pemakaian lencana pada pakaian seragam murid. Antara pengisian program termasuklah nyanyian lagu kebangsaan, doa pelancaran, gimik pemakaian lencana kepada Duta Sasiah dan ucapan Timbalan Pengarah Akademik. Bicara Sasiah turut disampaikan oleh Presiden MPP. Terima kasih kepada semua pihak atas komitmen dan kerjasama dalam menjayakan majlis bersemangat patriotik ini. Demikianlah rangkuman laporan sepanjang minggu ini dari Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru. Semoga segala usaha dan penglibatan ini terus memacu kecemerlangan pelajar dan warga kolej secara menyeluruh. Teruskan bersama kami untuk perkembangan dan aktiviti kolej yang seterusnya. Saya Nur Alia Sarwa binti Muhammad Herman. Dan saya Hidir Alif bin Parizan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam dagang di hati.